dari Melayu. Dia kata saya bawa warisan lah. Kalau masuk waktu Zohor, dia kata 4 kali. Alah. Kalau subuh, dulu ya. Masuk puasa, kita pergi nak raya ni. Bulan puasa, Yang ni 150 tu. sama tuan dengan masjid. Kayu dia cerai batu. Semut pun tak boleh makan, nenek tak makan. Dijadikan pondok wakaf lah. So ini suatu 50 tahun. Jadi peluang solat boleh buat Jumaat sekali. Sebab lepas tu dia bersambung sikit. Dia adalah seorang nelayan lah. Dulu orang nelayan hingga kayu sampai merehat buat pondok. Lama-lama buat pulau. Asal dia orang Asal bukan orang sini. Orang Riau pun ingat. Ni semua bangku asal ni. Putaran. asal. Oh, asal abang. tong gila. Puluh-puluh tunjuk ni. Oh, ni. Ini store sementara. Dulu depan ni semua laut. Laut dia dekat pilot ni laut ni. Yang ni apa rumah ni belakang ni laut. Itu sunrise tower ni. Saya tahu. Semua buat sendiri tukang kayu kita. Kita ada siak yang buat tukang kayu. Siapa dia? Orang sini juga. Siak orang tu. Semua ni yang kayu-kayu semua dia buat. Dia buat. Putih kayu-kayu rumah pecah-pecah dia buat. Dia buat. Semua dia buat.